Sudah gaharu cendana pula. Dulunya kayu, kini minuman pula. Kami di Integra Industri Sdn Bhd telah melabur lebih daripada 7 juta ringgit bagi membangunkan industri air minuman gaharu H2O berperisa mango dan juga blackcurrant yang sesuai diamalkan seisi keluarga bagi menjaga kesihatan tubuh badan kita. Bermula daripada semayan anak benih pokok karas sehingga menjadi anak pokok lebih kurang dalam 8 bulan, anak pokok tadi berubah menjadi ini dia, pokok karas yang berusia 8 tahun dah dewasa, barulah kita boleh cucuk inokulen, sehingga inokulen ini kita kena tunggu lebih kurang dalam 2 tahun dan dia akan menghasilkan kayu gaharu yang kita sebut. Ni yang kayu warna hitam ni adalah kayu gaharu. Daripada kayu gaharu yang terhasil, kalau anda dapat lihat warna hitam ni, kita nak keluarkan resin ataupun dama gaharu tadi. Dia senang potong untuk kita ambil dalam bentuk kasar sebegini rupa dan akan masuk proses seterusnya untuk kita haluskan dia lagi. Kayu gaharu tadi yang kita potong kasar, kita akan kisar menjadi halus menggunakan mesin kisaran. Kayu yang dikisar tadi dah jadi halus. Sekarang ni kita akan masuk proses rendaman kayu gaharu tadi. So proses ini dia ambil masa 2 minggu guys. Nak kena kacau macam ni ambil masa setiap 2 jam. Bayangkan, punyalah banyak proses untuk kita buat sebelum kita rebus kayu gaharu. 20 kilo kayu gaharu akan dimasak di dalam dapur ni selama 3 hari guys. Maknanya api tak boleh mati bagi penghasilan air sulingan gaharu yang kita dapat lihat ni. Dia tengah menitik macam ni, setitik-setitik. Jadi anda dapat lihat ini adalah minyak dan inilah air sulingan gaharu, di mana air sulingan ini diguna pakai untuk pembuatan Integra H2O. Produk siap Integra H2O, kami ada 15 sijil kelulusan dan juga sijil analisa, di mana sijil ini termasuk dengan halal, KKM, ujian keselamatan ke atas sel buah pinggang yang menunjukkan ciri-ciri kebaikan ke atas tubuh badan kita. Bahkan yang paling penting sekarang ni, kita ada sijil pengesahan selamat dan juga sijil membuktikan fungsi yang ada pada air ini dibuktikan oleh doktor dan juga profesor.